Selamat pagi Puan. Kami dari Pihak Konsil Peradung dan Pulau ada tayang kecil terbit meja anuan laut di sini kita bayar atau kena. Jadi keterubah tuh ke kecil dulu, scan QR meja laut. Jadi Puan bisa hitung makan tuh 2 bulan. Tampun dong, kayak tunai mayar. Nada hari ku kau bias. Nggak, kami dari Konsil Deto bisa cara baru yang kemuntang dikenal non mayar. Nah ibu non rupiah. Cara ya? Doan bisa serope. Si, ano ba? Oke, makanya aku dulu Oh, enak. belajar ya. Oh, iya. Oke. Danya? Untuk membuat pembayaran, sila buka aplikasi Sarawak Pay. Tekan scan dan pay. Scan QR Sarawak per Majlis Daerah Maradong dan Julau. Masukkan jumlah bayaran. Pastikan anda masukkan RIMA untuk maklumat nombor meja dan bayaran bulanan anda. Tekan confirm. Jangan lupa untuk simpankan resit ini di galeri ataupun fil telefon pintar anda. Pertama sekali, buka kamera telefon anda dan imbas QR code yang disediakan. Selepas imbas, anda akan dibawa ke satu halaman yang memaparkan butiran penyaga atau hawker details. Di sini anda akan nampak satu pautan Google Form. Tekan pautan itu untuk membuka borang. Dalam borang ini, sila isi maklumat diri anda. Seterusnya, tekan butang upload atau muat naik pada bahagian resit pembayaran. Pilih gambar resit pembayaran Sarawak Pay yang anda sudah simpan dalam telefon. Selepas semua maklumat lengkap, tekan butang submit atau hantar. Itu sahaja. Proses ini memastikan pihak majlis dapat merekodkan pembayaran anda dengan cepat dan mudah. Cukup muntang, nak cara tau.